Dalam perbahasan akidah, seseorang itu dianggap sebagai Islam memadai dengan dia melafazkan akan dua kalimah syahadah dan mentasdiq, membenarkan apa yang diucapkan pada lisannya, iaitu pada hatinya membenarkan apa yang diucapkan pada lisannya mengenai kedua kalimah syahadah. Iaitu dia mengucapkan dua kalimah syahadah, terus dia dianggap sebagai orang Islam, dan ini adalah suatu pandangan jumhur bagi ahli sunnati wal jamaah. Kemudian, apakah memadai seseorang itu mengungkapkan dua kalimah syahadah lalu mentasdidkan, iaitu membenarkan dalam hatinya, lalu iman dia menjadi sempurna? Jawapannya adalah keimanan seseorang itu tidak akan sempurna melainkan dengan dia mengetahui dan mempelajari dengan pembelajaran yang sahih berdasarkan apa yang telah disusun oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah.